Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan produk kami iaitu Loofah Organik. Okey. Isu berkait pertama sekali adalah penggunaan span sintetik dalam pasaran semakin meningkat. Span tiruan mengandungi mikroplastik dan bahan kimia yang memberi kesan kepada alam sekitar. Isu pencemaran plastik menggalakkan penciptaan produk eco-friendly dan masalah kulit akibat bahan kimia daripada penggunaan eco-plastik tersebut. Masalah bagi penggunaan span plastik yang biasa. Jadi masalahnya ialah span sintetik tidak boleh terurai dan mencemarkan alam sekitar. Jadi pengguna mengalami iritasi kulit akibat bahan kimia dalam span plastik tersebut. Seterusnya bahagian nama produk, kami memilih Loofah Natural Bar Sponge dengan kami punya motto adalah Clean Naturally, Care for the Earth. Kenapa kami pilih nama Loofah ni macam ni? Sebab satu, produk kami diperbuat daripada barang yang mesra alam dan dia bebas daripada barang kimia. Selain daripada tu, nama ni juga dia mencerminkan identiti kami yang produk kami sebagai pilihan yang lagi selamat, eco-friendly dan berkualiti untuk pengguna. Produk kami menciptakan satu perniagaan Loofah Organik yang menggabungkan loofah dan minyak esensial untuk membersihkan dan meningkatkan serta merawat kulit secara semula jadi tanpa bahan kimia. Okay, untuk konsep produk kami adalah pertama eco-friendly sebab kita orang gunakan tumbuhan. Next, kita orang guna bahan daripada tumbuhan iaitu petola tua. Untuk seterusnya kesihatan kulit dan kelestarian kerana petola tua untuk kesihatan. Yang terakhir sekali adalah segmentasi pelanggan. Jadi kita punya sasaran pelanggan antaranya golongan muda. Sebagai contoh macam ada anak muda sekarang, mereka mementingkan kecantikan dan mereka lebih sukakan produk yang estetik dan minimalis. Kedua, eco-consumer. Eco-consumer ni lebih kepada pelanggan yang banyak menggunakan eco-friendly produk lah untuk menjaga kesihatan. Yang terakhir, spa hotel. Spa hotel kebanyakannya mereka menggunakan loofah yang ekoplastik. Jadi kita kalau boleh kita nak tukar kepada yang organik supaya lebih kebanyakan spa hotel lebih menggunakan banyak masalah produk.